Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam dunia perniagaan moden, kejayaan sebuah syarikat bukan hanya bergantung kepada keuntungan semata-mata. Sebaliknya, kejayaan juga bergantung kepada bagaimana syarikat mengurus tabir urus korporat secara telus, beretika dan bertanggungjawab. Tabir urus korporat ni dia memainkan perannya yang penting dalam memastikan kepentingan semua pihak berkepentingan dilindungi. Oleh itu, dalam video ini, kami akan menganalisis amalan tadbir urus korporat dalam dua syarikat utama di Malaysia, iaitu QL Resources Berhad dan LTKM Berhad. Alif, dari kecil lagi kamu memang seorang anak yang kelang kabut. Bila nak ke sekolah, mesti huru-hara setiap pagi. Dah belajar di kolej pun, kamu masih macam tu. Selalu buat ayah risau. Tapi sekarang kamu dah besar. Kamu faham apa tanggungjawab kamu. Kamu jadi manusia yang berprinsip dan faham apa yang betul dan apa yang salah. Inilah yang ayah selalu ingatkan sejak kamu kecil lagi. Ayah masih ingat bila kolej telefon dan beritahu ayah yang kamu menipu dalam peperiksaan. Ayah betul-betul kecewa, Alif. Mujur kamu belajar dari kesilapan. Kamu berubah dan berusaha keras untuk mendapatkan ijazah. Alif, ayah tak pandai macam kamu. Ayah tak belajar tinggi. Tapi, ayah sentiasa percaya yang kita perlu jujur dan amanah. Walaupun tiada siapa nampak atau tahu. Kerana itulah jalan yang sepatutnya kita pilih dalam hidup ini. Ayah risau, Alif. Ayah tahu kerja kamu mencabar. Kerja kamu bahaya. Setiap hari, ayah berdoa supaya Allah sentiasa melindungi kamu dan rakan sekerja kamu. Alif, ayah juga tahu kadang-kadang kerja kamu susah. Tapi ingat nak, jangan ambil jalan mudah. Apa juga tindakan yang kamu ambil, kesan dan akibatnya akan mengubah hidup kamu. Hidup orang-orang di keliling kamu. Ramai orang yang bergantung pada kamu, Alif. Tapi ayah yakin kamu akan kalas tanggungjawab ini dengan baik. Ayah tak harapkan apa-apa balasan dari Alif. Ayah cuma nak kamu selalu cermat dan berhati-hati dalam setiap langkah. Ayah bangga dengan pencapaian dan kejayaan kamu. Tapi bagi ayah, apa yang lebih bermakna, Alif menjadi insan yang berguna. Anak harapan ayah, biarlah kita tiada apa-apa, asal kita tak lupa pegangan kita, sentiasa jujur dan amanah. Video tadi menunjukkan kepentingan etika, integriti dan tadbir urus korporat dalam memastikan operasi syarikat berjalan secara telus, adil dan dipercayai. Tanpa amalan ini, syarikat boleh menghadapi masalah seperti pelanggaran guna kuasa, kehilangan kepercayaan pelanggan serta pelabur. Mari kita lihat bagaimana QL Resources Berhad dan LTKM Berhad mengamal prinsip etika dan corporate governance bagi memastikan kestabilan operasi serta ketulusan pengurusan syarikat dengan berjaya. Mari. QL Resources Berhad merupakan sebuah syarikat agro berasaskan makanan yang ditubuhkan pada tahun 1987 di Malaysia. Jadi syarikat ini telah berkembang daripada pengeluar makanan, ternakan kepada sebuah syarikat multinasional yang terlibat dalam pelbagai segmen perniagaan seperti produk merit, ternakan dan aktiviti kelapa sawit.
QI Resources Berhad juga menjalankan sistem integrasi menegak iaitu mengawal keseluruhan rantai bekalan daripada pengeluaran sehingga pengedaran produk. Ia membolehkan syarikat meningkatkan kecekapan operasi serta mengekalkan kualiti produk. Selain itu, syarikat ini beroperasi di beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam dan juga China, menunjukkan kekuatan daya saingnya dalam industri makanan global. Okey, LTKM Berhad pula merupakan syarikat yang memberi fokus utama kepada peternakan ayam dan pengeluaran telur. Syarikat ini menggunakan sistem pengeluaran bersepadu yang merangkumi pembiakan ayam, pengeluaran makanan ternakan serta pengedaran telur ke pasaran domestik. Dan walaupun LTKM Berhad lebih dikenali sebagai pengeluar telur, QL Resources Berhad juga terlibat dalam pengeluaran telur melalui segmen ternakannya. Namun, perbezaannya adalah QL Resources Berhad mempunyai operasi yang lebih berbagai, manakala LTKM Berhad lebih fokus kepada satu segmen utama iaitu telur. Industri makanan dan pertanian merupakan sektor penting dalam memastikan keselamatan makanan negara. Oleh itu, kedua syarikat ini memainkan peranan besar dalam memastikan bekalan makanan seperti telur dan produk ayam sentiasa mencukupi dan berkualiti. Selain itu, QI Resources Berhad mempunyai struktur organisasi yang tersusun dengan baik, di mana setiap bahagian operasi dikenali oleh unit yang berbeza bagi memastikan kecekapan dalam pengurusan. Struktur ini membantu syarikat mengawal operasi yang kompleks dengan lebih sistematik. Jadi, perkembangan pesat syarikat ini juga menunjukkan keupayaan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran serta meningkatkan daya saing dalam industri makanan global. Konsep integrasi menegak yang diamalkan oleh QI Resources Berhad ni, dia membolehkan syarikat mengawal kos pengeluaran, memastikan kualiti produk serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar. Ini memberikan kelebihan daya saing yang tinggi berbanding syarikat lain yang tidak mengawal keseluruhan rantaian bekalan. Dan jika dibandingkan model perniagaan QI Resources Berhad yang lebih pelbagai memberikan kestabilan kepada syarikat, manakala model perniagaan LTKM Berhad yang lebih fokus menjadikannya lebih efisien dalam satu segmen yang tetapi lebih terdedah kepada risiko industri. Untuk seterusnya, kita pergi kepada justifikasi, prinsip A dan AGM. Untuk kedua-dua syarikat ini dipilih kerana mereka merupakan syarikat yang bersenarai di Bursa Malaysia dan tertakluk kepada Kod Tatbik Urus Corporate Malaysia atau Malaysia Code on Corporate Governance, MCCG, yang menekankan prinsip ketelusan, accountability dan integriti dalam pengurusan syarikat. Untuk prinsip A, kepimpinan lembaga, dari segi kepimpinan, kedua-dua syarikat mempunyai struktur lembaga pengarah yang terdiri daripada pengarah eksekutif dan pengarah bukan eksekutif, termasuk pengarah bebas. Kehadiran pengarah bebas adalah sangat penting bagi memastikan setiap keputusan yang dibuat adalah objektif, telus dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan peribadi. Tambahan, selain itu, kepelbagaian dalam lembaga pengarah dari segi pengalaman dan kepakaran seperti kewangan, pengurusan dan industri turut membantu meningkatkan keberkesanan dalam membantu keputusan strategi. Dari segi prestasi kewangan, QL Resources Berhad menunjukkan peningkatan hasil daripada 6.65 bilion ringgit daripada 7.05 bilion ringgit yang mencerminkan keberkesanan kepimpinan lembaga pengarah, manakala LTKM Berhad menunjukkan sedikit penurunan hasil yang mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti kos makanan ternakan dan ketentuan harga pasaran. Untuk AGM pula, untuk bagi kedua-dua syarikat, selain kepimpinan lembaga pengarah, kedua-dua syarikat juga menekankan kepentingan komunikasi dengan pemegang saham melalui mesyuarat agung tahunan atau Annual General Meeting yang dikenali sebagai AGM. Bagi QL Resources Berhad, AGM berfungsi sebagai platform penting untuk membentangkan laporan kewangan, mengumumkan prestasi syarikat serta membolehkan pemegang saham berinteraksi secara langsung dengan lembaga pengarah. Dalam AGM tersebut,
Pemegang saham diberi peluang untuk bertanya soalan, memberi pandangan serta terlibat dalam proses membuat keputusan seperti pelantikan pengarah dan ketulusan juru audit. Begitu juga dengan LTKM Berhad. Syarikat ini juga turut mengadakan AGM bagi memastikan ketulusan dan penyampaian maklumat kepada pemegang saham, iaitu shareholder. Melalui AGM, LTKM Berhad membentangkan laporan kewangan, prestasi, operasi serta membincangkan hala tuju syarikat pada masa hadapan. Oleh itu, AGM memainkan peranan penting dalam memastikan hubungan yang baik antara syarikat dan pemegang saham serta meningkatkan tahap kepercayaan terhadap pengurusan syarikat. Untuk pengurusan risiko merupakan komponen penting dalam tadbir urus korporat kerana ia membantu syarikat ni mengenal pasti dan mengawal risiko yang boleh menjejaskan operasi. Okey, QR ni resources Berhad mengamalkan sistem pengurusan risiko yang sistematik termasuk pemantauan risiko operasi, kewangan dan pematuhan undang-undang. Dalam industri ini pula, risiko utama termasuk penyakit ternakan, perubahan harga, bahan mentah serta ketidaktentuan permintaan pasaran. Oleh itu, pengurusan risiko yang berkesan sangat penting bagi memastikan kelangsungan syarikat. LTKM Berhad juga melaksanakan pengurusan risiko ni melalui audit komputer yang bertanggungjawab memastikan laporan kewangan adalah tepat serta pematuhan kepada peraturan. Selain itu pula, syarikat dengan stakeholder ni seperti pemegang saham, pekerja, pelanggan dan pihak kerajaan juga memainkan peranan yang sangat penting. Kedua-dua syarikat ni berkomunikasi dengan stakeholder melalui laporan tahunan, pengumuman korporat serta mesyuarat agung tahunan atau AGM. Okey, seterusnya antara jenis risiko yang dihadapi oleh syarikat ni dalam industri termasuklah risiko operasi, risiko kewangan atau dan juga risiko pematuhan undang-undang. Okey, risiko operasi ni merangkumi gangguan dalam pengeluaran seperti penyakit ternakan, manakala risiko kewangan ni dia melibatkan perubahan kos bahan mentah dan kadar pasaran. Audit komited ini juga memainkan peranan penting dalam memastikan ketepatan laporan kewangan serta keberkesanan sistem kawalan dalaman. Jawatan kuasa ini juga dia bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan atau pengurusan syarikat. Hubungan yang baik dengan stakeholder ini dapat meningkatkan keyakinan terhadap syarikat, terutamanya dalam kalangan pelaburan dan pengguna. Ketelusan dan dalam penyampaian maklumat ni dia membantu syarikat membina reputasi yang kukuh dalam jangka masa yang panjang. Untuk MCCG dan perbandingan pula, secara keseluruhannya, kedua-dua syarikat mematuhi kod Tabik Urus Korporat Malaysia. Namun, QR Resource Berhad menunjukkan tahap pelaksanaan yang lebih kukuh dalam struktur tabik urus yang lebih terperinci serta komunikasi yang lebih aktif dengan stakeholder. Dari segi produk pula, kedua-dua syarikat menghasilkan produk ayam dan telur, namun QR Resource Berhad mempunyai kepelbagaian produk yang lebih luas termasuk produk marine dan kelapa sawit. Sebaliknya, LTKM Berhad lebih memberi fokus kepada pengeluaran telur sebagai produk utama. Strategi kepelbagaian atau diversification yang diamalkan oleh QR Resource Berhad membantu mengurangkan risiko perniagaan serta meningkatkan kestabilan pendapatan. Manakala, fokus LTPKM Berhad terhadap satu segmen menjadikan lebih terdedah kepada perubahan pasaran. Secara pembandingan, QR Resource Berhad menunjukkan kelebihan dari segi kepelbagaian perniagaan struktur organisasi yang kukuh serta ketulusan yang lebih tinggi dalam pelaporan. Manakala LTKM Berhad walaupun berskala lebih kecil tetapi menunjukkan komitmen terhadap amalan tadbir urus korporat yang baik. Kepelbagaian perniagaan yang dimiliki oleh QR Resource Berhad membolehkan syarikat mengurangkan risiko berkebergantungan terhadap satu sumber pendapatan sahaja. Ini menjadikan syarikat lebih stabil walaupun berlaku perubahan dalam pasaran. Walau bagaimanapun, kedua-dua syarikat menghadapi cabaran dan industri seperti peningkatan kos makanan ternakan,
perubahan permintaan pengguna serta persaingan dalam pasaran. Oleh itu, tabik urus korporat yang berkesan sangat penting bagi membantu syarikat menghadapi cabaran tersebut. Selain aspek kewangan, tabik urus korporat juga menekankan nilai etika dalam pengurusan seperti kejujuran, tanggungjawab sosial dan pematuhan kepada undang-undang. Nilai-nilai ini membantu memastikan syarikat beroperasi secara mampan dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Secara keseluruhannya, kejayaan sesebuah syarikat bukan sahanya diukur melalui keuntungan tetapi juga melalui keupayaan syarikat mengurus tabik urus secara berkesan dan berintegriti. Kesimpulannya, tabik urus korporat memainkan peranan penting dalam memastikan syarikat beroperasi secara tulus, beretika dan mampan. Walau bagaimanapun, kedua-dua syarikat mematuhi prinsip tabik urus, QL Resource Berhad menunjukkan pelaksanaan yang lebih menyeluruh dan berkesan. Namun begitu, kedua-dua syarikat tetap menyumbang secara signifikan kepada industri makanan dan keselamatan makanan negara. Tabik urus memastikan ketulusan. Ia menjamin accountability. Ia membina kepercayaan. Dan memastikan kejayaan jangka panjang. Sekian, terima kasih.